Kita tengok Honda. Oh, baik. Owner apa owner? Owner tu bang. Nak interview sikit. Tanya owner. Bang, tanya-tanya sikit boleh? Boleh? Pegang. Baik kan? Okey bang. Tanya. Berapa habis? Kalau Habis kita tak boleh cerita. total apa? Total. Untuk ni setup enjin je. Untuk setup enjin 50. 50. Oh, kencang weh. Okey bang, boleh cerita satu-satu apa yang abang tukar? Okay, kita sekarang ada full set PRL. Daripada depan intercooler, intake dengan inlet, full set PRL. Lepas tu tank original PRL juga. Yang ni tank untuk apa bang? Ni untuk coolant. Oh, cooler. Cooler lah. Okey. Okay, lepas tu bar. So set GS Racing. Sorry. Ni. Ni. GS Titanium. Oh, tongkat ni? Tongkat ni. Oh. Tutup. Ni. Ni set JS Racing kan? Ya betul. GS Titanium. Titanium. Ya. Okey. So cover engine. Untuk ECU punya cover. Dompet dah tukar. Dompet dah tukar. Sekarang full system lah. Full system. Cooler pakai? PRL. Turbo? Turbo masih standard lagi. Pendek lagi. Tapi Ke ada plan nak tukar? Ada plan. Target nak tukar ke? sekarang next target nak tukar Turbo. turbo RB6. Untuk ni radiator. Radiator. So kena upgrade lah. Tak boleh Betul. pakai standard. Sekarang standard. Sekarang standard lagi. So buat Masuk masa alloy ni lah. masuk alloy lah. Bar? Mana? Bar pakai? Pakai Costco Japan. Dia one set sekali dengan dia. Ya betul. Suspension bang? Suspension 10 adjustable. Berapa harga adjustable? 5,500 RM1,000 adjustable. Tak main RM1,000, RM2,000 kat Shopee. Yang ni ILO sofa. Ya betul. Lagi? Spek dia lagi? Sofa body shift. Dengan pilih ball. Pilih bawah. Biasa buat kat mana? So kalau macam untuk accessory engine, kita buat kat Shah 656 auto shock. Oh masih guna. So kalau nak upgrade performance, biasa kita buat KL lah. KL lah. Turun KL lah. Turun KL lah. Dia memang main Honda ni je? Ke semua? Semua. Okay. Sebab bengkel tu motorsport, jadi semua dah ambil. Ni red abang? Ni red. Dia konsep apa ni bang? Ni abang design abang sendiri ke atau kedai tu? Dia design sendiri. Design sendiri. Ni design So apa bang? Abang pilih kita design apa? untuk modified luar kita ambil TR RFI. Oh ya bang. So ya betul. Rim saya berapa? Ya. Rim Rim size 18. 18. Spek? Spek ET 35, JJ? DJ 8.5. Sebab dia kita tak nak dia terkeluar sangat kan. Betul. Untuk kita ambil Yang 8.5. pendek, ya, betul. Kalau ambil 9 10 dah terkeluar lah. So yang terbaru sekarang lampu lah. Spek US. Betul lampu. Alparek. Macam ni. Apa sport car tu? Ni Bugatti. Bugatti. Tak sebut lupa. Bukan Bugatti. Tapi memang kati Bugatti kan? Betul. Tak boleh buka kepada kenderaan. Dalam buat orang. Jom. Mana? Dalam boleh. Nak masuk. Dalam tak banyak sangat. Dah dibenarkan. Ini si Type R. Okay, sini original Type R. Ini Type R. Steering original Type R. Panel semua carbon lah. Panel carbon betul. Macam mana boleh dapat si Type R? Kawan-kawan ada kawan-kawan teman Type R. Type R dah ada scrap Ada. Aduh. Rasa baru lagi Type R. Dah ada scrap lah. Dah ada. Ni carbon lah. Ya betul. Original Mugen lah. Tak. Ini betul, sorry. Original Mugen. Mugen. Kita yang akan Asal seat dia bukan macam ni kan? Bukan. Seat dia hitam. kita ada best of color solid. Spoiler bang. Spoiler ni design Edro wing. Dia memang nampak terbalik kan? Ya betul. Dia datang one set dengan kaki. Betul. Dengan kaki sekali.
Pakai dua bang, dah tail pakai tak? Ya, betul tak? Bang, dengar bunyi exhaust sikit boleh? Belanja sikit bang. Kita dengar bunyi exhaust dia. Okey bang, masih bang. Terima kasih banyak bang. Okey, jom kita cari kereta lain.